Kamar Adli mana? Nak tengok Kamar Adli ke? Kejap. Kamal, pusing sikit Kamal. Ada orang nak tanya Kamar Adli mana? Tu, dia tengah tengok bola. Kamar Adli tengah tengok bola. Apa Kamar Adli ada ke? Kamar Adli ada. Kamar Adli tengah tengok bola. Tu dia. Tu dia. Ni Kamar Adli. Kat sini ada Kamar Adli, ada Power. Thank you Eja. Kak Nina pun doakan tau Eja supaya balik sihat, jadi cancer survivor. Okay, that means no more cancer, kuat macam dulu, sihat macam dulu, insyaAllah. I know you can do it. Ada syuting ke? Ada syuting. Kak Nina kan? Kak Nina nak share dengan you all. InsyaAllah. Kamal, ada orang kirim salam. Waalaikumsalam. Abang Kamal cakap Waalaikumsalam. Dengar tak suara dia? Dia dalam macam bentuk bukan lotion, dia balm lah, balm. Orang Melayu panggil apa balm, BALM tu balm. Balm kita panggil apa? Paste bukan paste. Melayu panggil apa Cepat Kamal, bahasa Malaysia dapat A kan? Balsam or salap? Salap? Salap. Salap. Tak tahu lah korang faham salap ke tak. I punya ada orang beli. I punya seafood ni lah. Orang cantik senang jual barang. Kita muka buruk ni tak ada orang nak beli. Alah sedihnya. Jual lah benda untuk buruk kamu. Alah Nak jual benda untuk buruk kamu ke jual kau je. kan? Michael Ang nak jual Kamar Adli je. Most important, cantik tak baju kita? Aku baru beli tau. Supreme guys. Setiap Khamis dia keluar baru kan. Kalau nak Supreme kat sini murah tau. Sebelum ni kat KL I beli satu baju 1,800, 1,900. Kat sini 700 saja. 700 duit kita? No, sini. Duit 700 pound ke 700 Oh, duit kita? 700 duit kita. Gila kau 700 pound. Mana tahu Michael angkut 700 pound tak padahal. Kita kat London, dek. London 7 jam belakang Malaysia. 7 lah. 7. Sekarang pukul 9 kan. Kau Kelantannya. Sekarang sana pukul 8.48, sini 1.48. 7 lah Kamal. Kamal cakap beza 6 jam. 7. Nah, ala-ala kau tengok, kau pergilah makan ni. Kat sini kita ada tu pelakon-pelakon pandai semua. Dan your part? Yeah, Okay. she did well. Apa pergi beli macam lima yang haram halal? Nah, kacak jagung. Ni anak mama. Nak manja dia. Manja sangat. Esok birthday cucu mama. Oh ya? Oh. Besok birthday Haura. Sikit je. Lepas tu Kamal macam dia tengok anak-anak dia dah besar main bola taklah, dia tengok dia. Dia bayangkan diri dia. Dia tak dengar kita tu. Kamal. Tak dengar. Habis. Dia dalam dunia dia dah. Ni nak bercakap. Cakap mana boleh cakap kat dalam tu.